Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak ceritakan sedikit kelebihan ataupun macam keistimewaan lah ya supermarket di Malaysia. So hari ini saya pergi supermarket TF Mart dari luar lagi. Kalau korang tengok ni, troli elok tersusun. Troli ni kan setiap kali kita dah guna, kita kena wajib lah you bawa balik letak kat tempat ni. Barulah shilling yang tadi first time kita nak beli, nak ambil troli tu. Kita kalau this is our first time, kita kena beli shilling. Shilling tu berharga RM1. So, every time kita dah habis guna, kita kena letak balik troli kat situ, barulah shilling tu akan keluar. So, lepas ni dah tak payah beli shilling lah. Itu salah satu strategi market ni nak bagi semua pelanggan yang datang simpan balik troli di kawasannya. Okey, lepas tu bila kita masuk dalam, boom. Semua penuh lengkap berserta dengan harga promo, diskaun, wow. Memang, that's why saya suka TF Mart. Saya kalau buat belanja ni, saya sentiasa akan datang ke TF Mart. Why? Sebab TF Mart ni sentiasa lengkap, ada diskaun dan selalunya dekat TF Mart ni juga ada buy one free one. Jadi bila kita beli apa-apa kat sini, kita rasa macam, best ni Alhamdulillah lah beli kat sini. Dapat harga yang murah, berbaloi. Barang pula kualiti memang sangat-sangat bagus. Korang tengok ni. Yang ada gambar macam ni je, percuma. Memang jimat sangat-sangat. Lepas tu, kalau korang join dia punya member kan, korang akan dapat harga yang lebih murah. So, datang ni memang sangat-sangat rasa macam, wow, untungnya aku. Kalau biasa kita beli barang kat supermarket lain kan, maybe dalam 200. Tapi kalau kat sini, kita boleh dapat dalam 170. Perbezaan harga yang kita boleh katakan sangat ketara ya. Tapi inilah yang seronoknya TF Mart ni. Memang sangat-sangat seronok. Tapi bukan hanya TF Mart sahaja, namun semua supermarket di Malaysia seperti ini. Kalau kita member, kita akan dapat diskaun berganda-ganda. Lagi-lagi kalau supermarket tu macam TF Mart ni yang sentiasa bagi diskaun, free gift, memang best lah. Tapi hampir kebanyakannya sama lah macam TF Mart kan. And then, lepas tu, yang mana kedai-kedai banyak pula kita punya ending dengan lepas tu ni. Padahal benda sama je. Okay. Lepas tu, kalau dekat Malaysia ni juga, kalau kita ni macam jenis yang suka membeli barang banyak-banyak. Setiap kali kita beli barang, kita tinggal scan je member card kita tu kan. And then kita akan dapat mata, kumpulan mata. Dengan mata yang kita kumpul tu, kita boleh beli. Bukan boleh beli, tapi kita akan dapat barang free. Seronok tak seronok? Sayur-sayuran pula dekat sini semuanya fresh-fresh, cantik-cantik. Bihun ni dalam 4 kilo ni kan. Yang ni pun dalam baru harga dalam RM18 macam tu. Yang ni kopi ni kalau kita beli, kita akan dapat sekali dengan cawan lah. Air yang ni wajib kena beli. Tak kisahlah bulan puasa ke tak puasa ke. Air ni sentiasa sedap. Lepas tu tiba-tiba saya terjumpa krepek ni. Nampak sedap lah. Nampak sedap. Kita dah boleh bayangkan rasa dia pedas, manis-manis, crispy. Siapa je tak suka kan? Dah cari yang tu, confirm lah kita kena cari yang bercheese-cheese sikit. Tapi sikit je lah, takut berat badan naik kan? Kita ambil lah mozzarella dalam 2. Kadang-kadang kan kita ni jenis selera western. Kadang-kadang lah. Selera western kadang-kadang. Okay, jadi bila kita letak cheese tu, dia lagilah tarik-tarik. Lagilah rasa sedap ni makanan yang aku masak ni. Air ni kita ambil satu. Ambil satu dah, tak payah banyak-banyak. Membazir sekejap lagi. Yalah, kita ni duduk walaupun duduk dengan family. Tapi jenis yang makan tu like just ikut-ikut je. Tak ada lain 24 jam jenis mengunyah. Bukan. Bukan kita bukan that type. Okay. Dan korang tengoklah. Semua jenis sayuran, buahan. Okay. Segala jenis produk semuanya ada from A to Z. Semua ada bersih. Sayur-sayuran segar. Banyak diskaun. So apa lagi yang kita nak? Memang ni yang kita nak kan. So kita dah dapat. Tada. Gitu. Lepas tu,
adalah yang kata dekat saya yang saya ni sebenarnya buat video fake untuk membanggakan Malaysia, buat video hoax untuk nak menceritakan kebaikan-kebaikan Malaysia. Alah, apa ni awak? Takkanlah saya nak cerita pasal kelebihan negara saya pun saya kena cop. Takkanlah saya kena cop. Yang ni sengaja hoax. Taklah. Macam awak puji negara awak cakap, contohlah awak orang Singapura, awak cakap, negara saya maju, saya bangga sangat. Takkanlah saya nak cakap, apa yang awak cakap tu hoax sedangkan benda tu satu dunia tahu kan? Macam tu jugalah dengan saya. Takkanlah saya nak cakap benda hoax sedangkan benda tu satu dunia tahu. Apa yang saya cakap ni benda yang betul? Betul tak kan? Dia macam tu simple je. Tak payah lebih-lebih, tak payah nak marah-marah tak perlu. Benda ni simple sangat-sangat. Bila satu dunia dah tahu keadaan negara kita ni macam mana, tak kisahlah orang lain nak cakap apa sekalipun, tak ada siapa percaya, tak ada siapa dengar. Ni video kita tunjuk depan mata sekali ni. Saya rasa harga pula murah-murah. Memanglah lagi bertambahlah niat kita ni nak beli itu, nak beli ini. Tapi saya jenis tak berapa suka sayur sangat. That's why lah kalau korang perasan kebanyakan makanan yang saya beli tu macam jenis jajan. Lepas tu cheese. Lebih kurang macam tu sebab saya tak berapa suka sayur sangat. Tak apalah nak buat macam mana kan. Bukan tak makan langsung, makanlah sikit-sikit. Tapi tak suka yang banyak-banyak gitu. Sayur ni macam ada promo ni. So kita ambil lah satu. Kadang nak goreng mi ke apa ke kita perlukan juga kan. Daripada kosong tu. Apa nama mi goreng? Ubi keledek ada, ubi kayu ada, semua jenis ubi-ubi ada, sayur-sayuran ada, semuanya ada. Saya paling suka, walaupun kat sini ada jual ikan kan, tapi pasar raya ni tak ada bau ikan langsung dan yang paling penting, tak ada lalat langsung. So wow, korang boleh imagine sendiri tau, sangat-sangatlah bersih. Telur bukan satu dua jenis. Telur ada berlambak jenis grade A, grade B sampai grade F pun ada. Jadi bila belanja tu rasa macam semuanya ada, pilihan pun lengkap, tinggal ambil tu tap-tap. Pergi bayar, dapat ganjaran, kumpul ganjaran, dapat hadiah free. Oh my god, seronok sangat-sangat kan? Bagi saya sangat seronok lah sebab kita dapat sekali diskaun. Lepas tu dapat point, kumpul mata, semua tu. So, sangat-sangat seronok. Okey, jadi inilah kelebihan supermarket di Malaysia. Hampir sama dengan supermarket kat negara korang. Sama je, okey? Jadi, okey dah semua. Sampai sini je video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.